Wan lah. Wan tak pernah silap. Lagi-lagi duit mah. Perempuan buta mana pula? Hai. Harap-harap macam tu lah. Semua yang masuk sini, insaf. Akak ada pergi penjara ke jumpa banduan yang saya cakap tu? Suami akak. Kau tak rasa nak jumpa dia. Kakak dah serik. Betul segini. Mari. Tempat macam ni memang layak untuk orang macam kau. Kenapa tak nak cakap dengan saya? Saya ada buat salah? Ita rasa lebih baik kalau kita putus tunang je dengan Rizan. Tolong bagi surat ni pada ayah.